Aduh terbakar, aduh terbakar, aduh terbakar. Inilah tungku yang diidam-idamkan oleh seorang isteri. Para wanita selepas melahirkan anak perlukan tungku yang sebegini panas, sebegini berherba dan kemas untuk terapi kesihatan. Jadi kepada bakal suami dan suami-suami, sediakan dalam masa 14 hari, 14 malam. Jom kita tengok macam mana cara nak buat dia. Jangan lupa subscribe. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Salman Salmanach. Hari ni kita nak kongsikan pasal tungku. Ada tungku besi, ada tungku simen, ada tungku elektrik. So, yang pertama, step pertama, panaskan dulu tungku dalam masa 15 minit ke setengah jam. Okay, pastikan panas, berasap-rasap. Dan dalam masa yang sama, kita akan susun daun. Daun yang akan digunakan adalah daun kaduk atau daun sirih. Bentuk nak dekat sama. Kemudian, daun pandan. Dan seterusnya daun mengkudu dan yang terakhir daun lemuni. Kelima-lima daun ini adalah sangat berkhasiat untuk memecahkan lemak dan membuang angin. Jom kita susun. Mula-mula step yang pertama masa nak susun, pastikan kita susun kain dulu. Kain mestilah tebal, kain jin. Lepas tu kita nak susun daun sirih, daun pandan, daun mengkudu, daun lemuni. Nak susun mana satu dulu pun tak apa. Kita susun biar cover kita punya tungku yang kita dah minyakkan dan dah panaskan. Dengarkan bunyi macam mana daun tu sedang dibakar, sedang berasap-asapkan, baulah herba dia naik untuk bertungku dengan keadaan yang paling best, dengan aroma yang sangat-sangat wangi. Selepas itu barulah kita balut lapisan yang pertama dengan kain yang pertama ini. Kemudian barulah kita tarik dia dengan lapisan yang kedua. Cara nak balut dia, tarik yang di atas ke bawah. Kemudian ikat dia betul-betul dan pastikan ada pemegang supaya tangan isteri tak panas ketika sedang bertungku. Waktu kita nak ikat ni, kita ikat dengan tali kain supaya dia dapat jadi pemegang yang sangat-sangat soft dan tidak panas melecur akibat panas tungku tersebut. Cara pemegang dia macam ni dan kita akan dapat hasil yang baik lah. Bila cara kita pegang tu, kita boleh dengar macam mana daun tu sedang dibakar dan aromanya sangat wangi. Nampak bila dah berasap macam ni, dah ready untuk digunakan. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan follow dan sharekan kepada kawan-kawan kalau benda ni adalah perkara yang sangat-sangat baik untuk semua dan keturunan kita. Selamat bertungku. Bertungku adalah untuk kesihatan wanita-wanita semua. Assalamualaikum. Salam Salman Salmanach.